Sebenarnya kenapa sampai dia buat macam tu pada awak? Salah awak tu macam besar sangat sampai kita nampak lah macam besar sangat. Saya kena appendix pecah, sakit perut. Saya duduk atas katil tu kan, berguling-guling lah, sakit perut. Tapi seorang pun tak nak bawa saya pergi hospital. Bu call suami masa tu, dia lah call dia, cakap pergi bawa. Rasa time tu baru diorang bawa, and then baru tahu appendix pecah. Saya terima mesej dari suami tu lah, masa tu dia suami saya. Dia cakap, ni bukan pasar nak ramai-ramai dekat sini. Saya macam terkejut jugalah. Macam sakitnya, kita baru lepas operation. Hati pula sakit ni. Saya pernah anak meninggal dalam perut. Tapi diorang tak nak bawa pergi hospital. Kawan saya yang bawa. Lepas tu dia cakap, saya punya baby dah tak ada dah, so kena cuci lah. So saya keluarkan duit saya sendirilah, sebab saya takut nanti kalau pergi kat hospital kerajaan, doktor lelaki dia tak nak, dia tak suka.